Dalam piramid Unas, laluan sempit itu bukan rawak. Ia sebenarnya jalanan roh. Struktur dalam piramid Unas bukan sekadar ruang kosong atau laluan binaan. Setiap koridor, setiap bilik disusun dengan tujuan tertentu. Orang Mesir Purba percaya roh raja perlu melalui perjalanan sebelum sampai ke alam seterusnya. Laluan dalam piramid bertindak sebagai panduan perjalanan itu. Dari pintu masuk hingga ke ruang utama, semuanya seperti peta spiritual. Ada bahagian sempit, gelap dan berliku yang melambangkan cabaran roh. Teks pada dinding pula memberi arahan sepanjang perjalanan. Seolah-olah roh bergerak mengikut laluan fizikal dan spiritual serentak. Ini menjadikan piramid bukan sekadar makam, tetapi simulasi perjalanan ke alam selepas mati. Kalau struktur pun jadi laluan roh, apa lagi rahsia tersembunyi dalam piramid ini? Subscribe sekarang untuk fakta seterusnya esok. Dalam piramid Unas, ada teks yang mungkin lebih tua daripada piramid itu sendiri. Piramid teks dalam piramid Unas dianggap antara yang paling awal pernah ditemui. Tapi ada teori mengatakan sebahagian teks ini bukan ciptaan zaman itu. Ia mungkin diwarisi dari tradisi yang jauh lebih tua. Struktur ayat dan gaya bahasa menunjukkan lapisan berbeza dalam satu teks. Seolah-olah ia dikumpulkan dari generasi ke generasi. Ada bahagian yang kelihatan lebih kuno berbanding yang lain. Ini memberi petunjuk bahawa kepercayaan ini sudah wujud lama sebelum piramid dibina. Piramid Unas mungkin hanya tempat pertama ia dipahat ke batu, seakan-akan rahsia lama akhirnya dikunci secara kekal dalam dinding piramid. Kalau teks ini lebih tua dari piramid, apa lagi rahsia lama yang belum kita bongkar? Subscribe sekarang untuk fakta seterusnya esok. Dalam piramid Unas, ada mantra untuk lari dari kematian. Bukan sekadar hidup selepas mati, tapi melarikan diri darinya. Dalam piramid teks, terdapat ayat yang menggambarkan raja menolak kematian itu sendiri. Bukan hanya menerima takdir, tetapi melawan dan melepasinya. Mantra ini digunakan untuk memastikan roh tidak terperangkap di alam kematian. Sebaliknya, ia membimbing raja keluar dan naik ke alam yang lebih tinggi. Ada frasa yang menunjukkan raja tidak mati, tetapi berubah bentuk dan terus wujud. Ini menjadikan kematian bukan pengakhiran, tetapi sesuatu yang boleh dielakkan secara ritual. Konsep ini sangat berbeza dengan kepercayaan biasa tentang kematian. Seolah-olah teks ini adalah panduan untuk melarikan diri daripada nasib manusia biasa. Kalau kematian pun boleh dielak melalui mantra, apa lagi rahsia luar biasa dalam piramid ini? Subscribe sekarang untuk fakta seterusnya. Dalam piramid Unas, roh raja bukan sekadar roh. Ia disamakan dengan fenomena kosmik. Dalam piramid teks, roh raja digambarkan sebagai sebahagian daripada alam semesta. Bukan hanya hidup selepas mati, tetapi menjadi elemen kosmik. Ada teks yang menyamakan raja dengan bintang di langit. Ada juga yang menggambarkan dia sebagai cahaya yang bergerak merentasi alam. Ini menunjukkan kepercayaan bahawa raja akan bergabung dengan sistem kosmik. Bintang yang tidak pernah terbenam dianggap simbol keabadian. Dan raja diarahkan untuk menjadi sebahagian daripadanya. Seolah-olah kematian hanyalah proses untuk naik ke tahap lebih besar. Daripada manusia, kepada sebahagian daripada alam semesta itu sendiri. Kalau manusia boleh jadi sebahagian kosmos, apa lagi rahsia dalam piramid yang belum kita faham? Subscribe sekarang untuk fakta seterusnya esok. Dalam piramid Unas, ini bukan sekadar makam. Ia sebenarnya manual rahsia. Piramid teks dalam piramid Unas bukan ditulis secara rawak. Ia disusun seperti panduan langkah demi langkah. Setiap bahagian memberi arahan khusus untuk perjalanan roh raja. Dari bangkit selepas mati hingga naik ke langit, ada mantra, arah dan tindakan yang perlu dilakukan. Semua ini berfungsi seperti manual penggunaan. Bukan untuk orang hidup, tetapi untuk roh selepas mati. Dinding piramid menjadi buku yang tidak boleh hilang. Setiap ukiran memastikan panduan ini kekal selamanya.
Seolah-olah mereka mencipta sistem lengkap untuk memastikan raja tidak sesat. Kalau piramid ini sebenarnya manual rahsia, apa lagi arahan tersembunyi yang belum kita faham? Subscribe sekarang untuk fakta seterusnya esok.